Okey, seterusnya nombor 5. 29 jam dengan 8 dapat berapa jam? Tukarkan pada hari dan jam. Okey, kita buatlah. 29 darab 8. Okey, 9 kali 8, 72. 8 kali 2, 16. Tambah 7, 232 jam. So, nak tukarkan pada hari. So, kita kena tahu berapa jam untuk layak tukar nama dia kepada hari. Jawapannya 24. Maknanya kita kena bahagikan ni dengan yang ini. Gitu. Okey. Baik. So, nak kali berapa? Okey. So, kena buat CP24 lah. Kan? Tapi sebenarnya kat sini, kalau awak bijak, ni 232, sini 240. Kalau cikgu buat 240 jam, jawapannya berapa hari? 10 hari lah kan? Sebab 24 jadi ini, kita kalikan dengan 10. Sini jadi ini kalikan 10. So, dapat 240. Tapi ni 232. Kurang sikit. Maknanya tak layak 10 hari. Maknanya layak hanya untuk 9 hari. Jadi kita darabkan 24 darab 9. 9 kali 4, 36. 3, 9 kali 18, 216. Maknanya dapat 9 hari 216. So, kita tengok perbezaan antara ni. Jadi 232 terhadap 216. Jawapannya ialah 16. Jadi maksudnya jawapan kat sini ialah 9 hari 16 jam. Okey, boleh. Okey, tu siapa yang hafal CP, siapa yang hafal CP lah. Tapi cikgu nak tunjukkan satu lagi cara supaya kita berfikir kreatif. Okey, so macam mana caranya? Baik, tengok ni. Kita tukar warna biru Okey. So, cikgu buat kat sini tau. Cikgu buat kat sini. Numpang kejap. So, 8 darab 29 ni sebenarnya kalau buat bijak 8 darab 24 tambahkan dengan 8 darab 5. Kenapa? Sebab 24 jam kita dah tahu ialah 1 hari. So, 1 hari kali 8 dapat 8 hari. Okey, settle yang 24. Ni pula 8 darab 5, 40. 40 jam. Betul? Okey. Dah layak untuk 8 hari. Tolakkanlah dengan 24. Dapat 16. So, dapat 1 hari. Tambahkan sini 1 hari. Jadi 9 hari. Baki 16. Sama juga jawapannya. Tu yang awak kena kreatif. Okey? Boleh? Sebab awak fikirkan 29 jam. Jadi 24 dah senang. Baki dengan 5. Kalikan. Pun boleh. Kedua-dua mana boleh. Cuma ini tengok skill masing-masing. Okey? Alright. Alhamdulillah.